Ish. Makin banyak isu buli di sekolah kebelakangan ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baju kebaya warnanya merah dipakai oleh gadis rupawan. Buli akan membawa pada dendam amarah jadi balasan. Pada hari ini saya ingin kongsikan buku kegemaran saya yang sangat unik dan menarik, iaitu Buli, Aku Akan Kembali. Sebuah karya yang saya rasakan penuh dengan emosi dan dendam. Sudah semestinya novel karya penulis yang cukup terkenal, iaitu Ain Maisara. Terlupa pula. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Buah naga tiada berduri, harum mewangi di Taman Kasturi. Izinkan saya perkenalkan diri. Amanda Kalisha nama diberi. Saya Amanda Kalisha binti Ahmad Kalis, berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tamin Jaya yang terletak di Seri Kembangan, Selangor. Kod sekolah saya adalah BPA 4031. Jadi, jom saya kongsikan buku kegemaran saya, iaitu Buli, Aku Akan Kembali. Pengarang buku ini tidak lain dan tidak bukan sudah semestinya Ain Maisara. Buli adalah novel fiksi kanak-kanak yang mengandungi 123 halaman bercetak dan dibahagikan kepada 10 bab. Penerbit buku ini ialah Blimbuk Sendirian Berhad dan buku ini telah diterbitkan oleh Blimbuk pada tahun 2023. Melihat saja pada kulit buku telah menggambarkan emosi dan tekanan yang dihadapi oleh watak utama. Antara watak utama yang ada di dalam buku ini ialah Mimi Monira, seorang pelajar baru yang bersaiz besar. Seterusnya, 7 syekawan, iaitu Linda, Diana, Shira, Nana, Sezi, Fasha dan Fazura. Mereka digelar kumpulan The Wana Babes, iaitu kumpulan sorak paling popular di Sri Bangsa. Inilah kisah Mimi Monira, kisah seorang remaja berbadan besar memasuki sekolah baru di Sri Bangsa. Malangnya, dia tersilap langkah. Dia tersalah duduk di tempat larangan, di mana tempat yang dihaskan untuk pelajar popular, atlet ternama dan pancaragam semata-mata, bukan untuk budak baru yang bersaiz besar. Atas sebab itu, Mimi dipangkah mati namanya. Lebih-lebih lagi apabila dia berani-berani berbalas kata dengan The Wana Babes, iaitu kumpulan sorak paling popular di Sri Bangsa. Pada ketika itu, buku takdir sudah tertulis. Satu pemuda yang kejam akan berlaku secara bertubi-tubi, diserang, diejek dan disindir. Bayangkan rakan-rakan, 7 sekawan ini siap menyediakan jadual pemulihan harian. Sudahlah digelar Mimi si badak air. Setiap hari ada sahaja pemulihan yang akan dilakukan. Antara pemulihan yang kejam pernah dilakukan oleh 7 sekawan ini ialah meletakkan lipas hidup di dalam beg Mimi, mematahkan kerusi Mimi, hilangkan barang Mimi dan banyak lagi. Setiap hari, Mimi terpaksa berhati-hati dengan setiap tindakannya itu. Kesian Mimi, selalu dimalukan oleh 7 sekawan ini. Lalu, Mimi Monira terpanggil untuk mempertahankan diri. Dia bangkit mahu melawan. Dia mahu membuktikan bukan sahaja The Wana Babes boleh membuat pelan sabotaj. Dia pun boleh. Bermulalah peristiwa membalas dendam oleh Mimi. Pada suatu hari, SMK Sri Bangsa mengadakan perlawanan kejohanan bola sepak. Banyak sekolah yang hadir untuk perlawanan tersebut. Tidak terkecuali, pasukan sorak The Wana Babes akan membuat sorakan pembukaan kejohanan bola sepak. Tidak disangka-sangka, seluruh ahli pasukan sorak jatuh tergolek-golek, sampaikan ada yang menimpa rakannya sendiri. Merah padam muka ahli pasukan sorak. Satu sekolah bingit dengan dekahan ketawa oleh seluruh penonton. Tidak terkecuali, Mimi lah yang paling kuat bersorak atas kejatuhan mereka. Adakah ini angkara dengan si Mimi? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Baiklah rakan-rakan,
perbuatan buli ini amatlah berbahaya kerana ia boleh membawa maut, seperti kes Zulfarhan. Oleh itu, banyak pengajaran yang saya dapat ambil daripada buku ini. Antaranya ialah, pertama, kita mestilah bersikap terbuka dan menerima orang seadanya. Jangan pula bersikap seperti The Wannabes, memilih kasih. Kedua, kita janganlah bersikap dendam kerana dendam akan memakan diri. Selain itu, pengajaran yang paling penting saya dapat ambil daripada buku ini ialah janganlah kita menjadi pembuli walaupun dengan ejekan. Kerana dengan ejekan itulah yang mungkin boleh berakhir dengan tragedi. Sedikit kritikan daripada novel ini, penulis bolehlah meletakkan ilustrasi ataupun gambar-gambar yang menarik untuk menjadikan novel ini lebih wow. Kalau ada dendam yang lama, jangan simpan sehingga kekal. Berakhlak mulia tuntutan agama menjadi pemberat timbangan amal. Novel Buli Aku Akan Kembali adalah sebuah novel yang penuh dengan pengajaran dan iktibar buat pembaca. Saya turut menyarankan rakan-rakan dan ahli keluarga saya untuk membaca bersama. Ingat, jangan jadi pembuli. Izinkan saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.